Miss. Hai, apa rekod ni? Lah, Melayu. Ya, kenapa? Boleh tak saya nak tanya skincare dan awak akan dapat hadiah misteri, nak tak? Oh, misteri. Bolehlah sekejap. Bolehlah sekejap lah. So, masuk TikTok boleh? Oh, TikTok. TikTok masuk TikTok. Boleh. Boleh Nama apa? Nama Syah Azhar. Nama Syah Azhar. Asal daripada mana asal? Asal Kuala Lumpur. Asal KL? Asal KL? Ya. Saya ingat macam orang jauh sikit tau. Sebab awak ada macam ada mix. Awak ada mix ke? Tak ada. Awak memang pure Melayu? Pure Melayu belacan. Wow, makan belacan. Boleh tak spill skincare yang Syah Azhar pakai? Untuk skincare, usually I pergi facial. Tapi untuk facial wash, usually pakai cleanser from Glad to Glow yang susu punya. Untuk moisturizer, I guna Dr. Co. Untuk sunscreen, I guna Beauty of Johnson. Harga berapa semua tu? I pun tak kira. Probably like roughly around like, I'm not sure, 500 mungkin. Kan skincare je takkan orang cantik ni pakai skincare je. Makeup takkan tak masuk sekali kan? Adalah, pergi-pergi boba I akan pakai makeup. I keep it simple. I nak base I macam yang sweat proof. So I pakai skin tint yang telur punya from Glad to Glow. Sebab I nampak anak jogging pakai. Ya, tahu. Kan, surprisingly best gila and tak bercapuk pun. I bawa tau hari ni. Wow. Dekat bag. So it's easier and senang untuk bawa. Lain skin tint takkan tak ada benda lain. Skin tint telur tu orang dah biasa sangat lah. Lagi lain tak ada lain. Sekarang kan skin tint era. So I suka nampak simple and macam kulit pun macam telur. Macam telur ni juga. So I pakai blusher from Hourglass and mascara from Dior. Itu je. Agak-agak berapa semua total berapa? Mungkin roughly around 1K macam tu. Okay, ni dia tinggi sikit lah. Selain daripada skincare, makeup, hair care, apa yang Syah Azhar pakai? Untuk hair care, I simple juga. I pergi salon je untuk wash and blow and untuk treatment. For hair mask, usually Olaplex. Olaplex. Harga Olaplex, bukan Olaplex. Olaplex. Tu ada 5-600 lah. Ada lah. 5-600 lah. Antara ketiga-tiga tu, skincare, makeup dengan hair care, mana yang Syah paling suka? As for now, I obsess sangat-sangat dengan skin tint ni sebab senang sangat. Just apply macam tu je. So I'll choose makeup. Sebagai dah menjawab soalan, saya nak bagi awak hadiah misteri. Ini tak main-main lah ni, betul-betul. Apa dalam ni? Adalah. Ada RM1,000.